Assalamualaikum dan halo gang. Salam satu bikers ah. Kembali lagi ke channel Makan Motor dan Touring Noh TV. Seperti biasa channel aku ni untuk memujuk abang-abang yang di luar sana yang nak berkecimpung dalam dunia pemotoran khususnya touring. Jangan lupa share, like dan subscribe Makan Motor dan Touring. Ya, kali ni aku nak review Aku nak review satu motor yang istimewa, motor yang mantap dan aku telah pun test ride di Maib Serdang Malaysia Auto Show 2025. Satu pameran automotif yang terbesar sekali di Malaysia dan banyak syarikat-syarikat yang membawa masuk, importer-importer, distributor bawa masuk dan mempamerkan barang-barang inilah kereta, ada kereta, bahagian kereta ada. Aku concentrate more on motorcycle motosikal lah. Okey. Kali ni kita pergi, kita tengok sebelum tu aku nak cerita sikit lah sebelum aku nak review motor yang nak review adalah motor Zontes 753F, satu motor touring yang bagi aku sangat mantap lah. Namun begitu aku nak cerita sikit tentang Malaysia Auto Show ni yang terbesar yang diadakan di Maib Serdang pada minggu lepas. Dan kita akan menyelami, tengok untuk abang-abang luar sana yang masih lagi belum tahu motosikal, siapakah yang syarikat-syarikat yang membawa motosikal ini di Malaysia. Okey, motosikal di Malaysia. Okey. Yang pertama kita tengok, alright, ke sini. Ini adalah Modenas, ada Kawasaki lah. Bagaimana Kawasaki membeli saham-saham di Modenas, lalu produk-produk yang dibawa motor Kawasaki ni ada di rebashkan balik lah under Modenas. Okay? Motor tu Kawasaki tapi dia rebash balik lah di Malaysia. Dan kita ada ini motor-motor yang standalone BMW Motorrad. BMW Motorrad dia standalone, BMW sendiri yang bawa lah, Malaysia lah. Okay? Dan kita ada motor Yamaha. Okey, siapa yang bawa motor Yamaha ni di Malaysia ni adalah Hong Leong Yamaha Motor. Hong Leong sama grup dengan Hong Leong Bank tu. Dia bawa samalah, syarikat yang sama. Dan Big Wing Honda. So Honda Big Wing lah. Big Wing dia bawa motor-motor besar. Big Wing ni satu rata dunia lah. Okey, Thailand, Asia, Big Wing satu syarikat. Dan Big Wing Malaysia lah dia bawa. Dan kita Ducati Malaysia. Dan kita ada motor yang ni pun nanti aku nak review Lambretta. Cantik betul ya. Depa baru buat come back from last year, daripada tahun lepas. Yang membawanya adalah Momos, Mofas Motosikal Sport. Okey, syarikat Momos. Okey. Dan seterusnya kita ada satu lagi Didi Group. Siapakah ni Didi Group? Adalah importer, distributor, sole distributor yang membawa masuk jenama-jenama seperti Royal Enfield, Piaggio, Vespa. So Piaggio ni dia syarikat dengan Vespa lah. Lambretta tadi daripada Innocenti ke? Tapi Itali lah kan. Aprilia, Moto Guzzi, Harley Davidson dan Triumph. Ni syarikat yang bawa ni adalah Didi Group Resources dan Berhad. Syarikat Malaysia yang menjadi sole distributor atau importer untuk Harley Davidson semua ni lah. Didi Group untuk abang-abang yang masih belum tahu kat sana. Dan kita ada Enforce Motor. Malangnya Enforce Motor tak join Auto Show kali ni. Saya tak tahu sebab apa. Mungkin ada abang-abang yang tahu, boleh komen di bawah. Saya tak tahu kenapa Enforce tak join Malaysia Auto Show yang paling besar ni. Kerana macam sunyi sikit, Enforce Motor tak ada. Sebab mereka ni membawa jenama-jenama seperti Benelli, Kiwi, Morbidelli, Benda, QJ Motor, SM Sport, SYM, skuter tu daripada Taiwan, W Motor, Brixton, K-Motor Morini, Cyclone, Vogue, motor-motor terbaru Vogue dan Yadia. Yadia ni aku belum jumpa, aku tak naik lagi. Dia agak ni lah mengecewakan lah, mereka tak ada macam sunyi sikit lah, macam variety kepelbagaian motor tu tak ada di situ. Tapi aku nak cerita mereka akan buat mereka punya sendiri tahun depan. Aku tak tahu bila, tapi itulah harap-harapnya in the future bolehlah sekali sebab largest motor tu kita tak nak miss out satu syarikat pun sebenarnya. Tapi walau bagaimanapun tak apa, kita teruskan. Dan kita ada
AFI Mobility AFI Mobility Industry ni, AMI ni, yang ni adalah satu syarikat yang unik sikit. Nanti aku pun nak cerita pasal AFI ni. Dia membawa masuk Suzuki. Bukan jalan-jalan. Dia membawa masuk Agusta. Dia membawa masuk Indian, motor baru motor Indian yang baru tu. Motor Indian ni macam Harley lah, lebih kurang cruiser Harley. Tapi Indian ni macam di United States lah. Di States dia agak macam upgrade sikit lah daripada Harley ni. Aku tak tahulah. Okay. Dan dia bawa Cove. Motor Cove ni motor dirt bike. Dirt bike tu motor off-road. Dan juga Fantic. Okay. Fantic ni motor off-road juga. Dan yang paling aku suka sekali, dia juga ada buat R&D sendiri. Dengan dia membuat satu bernama Moda, yang Sporter tu, yang skuter tu. Aku belum review lagi. Nanti aku insyaAllah akan review. Dan juga ada dia buat motor Kapcai Afas. Dia buat macam R&D. Dia dia macam ambil tenaga tempatan. Dia ada 38 engineer tempatan kot, menggembling tenaga sekali dengan MLVK, TVET dia ambil. Jadi inilah AMI ni kita mesti sokong lah, ingat. Dia macam Malaysia kuat sikit Kemalaysiaan tu kan. Dia macam ada R&D tu, aku suka. Ada R&D ni memang aku suka. Dia bukanlah kita nak ambil motor jual aja. Dia ada R&D, kita ada sifat inovasi di dalam negara kita. Dia ambil budak-budak TVET, semua-semuanya lah. Adalah nanti kita cerita satu lah pasal AMI ni kan. Dan dia juga adalah buat Suzuki, buat duit sikit, jual Indian, Fantic. Dan dia ada buat basikal juga. Apa nama basikal aku dah lupa lah. Okay. AMI. Dan seterusnya, ini yang kita nak cerita. Eurotech Wheel Distribution Sdn Bhd. Ni adalah syarikat Digitra daripada Kilang. Mereka pasang KTM, Husqvarna, dan mereka juga motor gas-gas. Gas-gas ni motor Spain. Daripada Spanish, motor ni memang motor ni selalu menang Paris-Dakar. Dia memang motor tahan lasak, off-road, gas-gas. Ada nanti pun dekat Shah Alam ni ada dia punya tempat penjualan motor gas-gas ni. Tapi nanti itu kita buat lain. Dan kali ni kita nak cerita pasal zone test ni lah. Zone test ni pun, hari tu kita cerita pasal skuter dia kan. Skuter dia memang mantap lah. Order ini macam. Ini satu KPI untuk Eurotech Wheel. Apa boleh handle tak skuter tu. Order ini macam. Macam mana dia nak handle tu. Dan juga dia bawa motor ni 703F. Ini pun mantap, Mak Amin. Hui, memang mantap. So, aku pergi tengok lah time tu dan di akhir video ni aku akan cerita sikit pasal test ride. Masa aku tu akan tunjukkan video test ride. Tapi kita pergi dulu kepada spek motor ni, kita tengok. Okay, ni dia speknya. Zone Test 703F. Okay, dia ni displacement dia 699cc. Dia triple. Triple 120 degree. Apa tu nanti kita akan cerita apa dia 120 degree triple ni. Dan dia power dia 97 horsepower. Tu dia, tapi pada 10,000 RPM lah. Dia tinggikan RPM lah. Pada bawah RPM 8,000 tu kita tak tahu apa, tapi dia cakap sini 97 HP Dan torque dia 75 Nm per power pada 7500 RPM Dan bore and stroke dia 70 bore mm, 60.6 stroke. Mantap motor Design dia pun agak futuristic. Dan paling best sekali fuel capacity dia. Apa tengok 22 liter. Baik. Besar 5 liter. Dan di dalam kertas boleh jalan sejauh 100 km. Okay. Dan curb weight dia punya berat ni aku tak berapa pasti Dalam katalog di Malaysia 236, dalam katalog di negara-negara 246. Dalam lain 190 dry weight dia aku tak tahu, tapi aku ikut katalog 236 spesifikasi dia dalam website dia. Alright. Okey, dan seat height dia agak tinggi Seat height dia agak tinggi adalah 830 mm 830 mm. Ground clearance dia pun boleh tahan tinggi. So dia ni boleh off-road, kan. Dan wheelbase dia pun panjang, stabil 1550. Dan dia didatangi of course lah, ini dah jadi standard, dual ABS channel, traction control, dan dia ada phone connect. Rim depan 19 inci dan belakang 17 inci. Okay?
Dan dia punya suspension adalah Marzocchi ya. Marzocchi depan belakang boleh adjust, rebound, compression, belakang pun boleh adjust. Dan harga dia dah di-announce akan bawah RM40. Kira murah. Triple geng. Okay, triple. Memang agak murah lah Zontes ni. Dan motor Zontes ni, kalau abang nak tahu, dia adalah satu motor yang pure China. Pure China tu maksud kata kalau macam CF motor dia buat dengan KTM kan. Dia buat apa ni? Kerjasama dengan KTM, dia buat kerjasama dengan Yamaha. Dan motor-motor lain macam Vogue, dia tolong pasangkan untuk BMW. Tapi Zontes ni, dia berdiri dengan sendirinya. Dengan dia punya R&D, dia punya inovasi. Macam tadilah company yang Ami nak buat tu. Kan? Kita kena baguskan dalam inovasi bukan nak jual-jual barang, nak jual motor, nak pakai motor je. Kena ada inovasi ni. Okay? Alright. Bagaimanapun, apa lagi yang aku miss out? Tak adalah, secara design yang tengok lah. Memang futuristik lah. Macam demi skuter lah. Robot Gundam. Okay, kita pergi kepada spek enjin dia. Okay, enjin dia, aku nak cerita di sini. Okay, 699 3 silinder. Kita panggil triple lah. Triple ni macam apa? Macam Tracer, Triumph, Tiger, triple. Okay, triple ni tapi dia susun dia punya crankshaft tu, punya susunan tu, aku dah cerita dulu macam mana susunan crankshaft tu. Boleh disusun sebagai 5 cara kita susun dia kan. 360. Macam motor kapcai kita tu, satu piston. So dia pusingan tu 360 lah. Satu bila dia macam ibaratnya ada orang bila piston tu combustion, dia tendang, jatuh. Satu. Kan? Itu dia pusing 30, dia meletup satu. Firing order, stop satu. Kalau macam ni bawah ni pula 180, macam aku dah cerita dulu macam orang kayuh basikal lah. Kita bayangkan pedal crankset basikal tu macam crankshaft. So kaki yang mengayuh tu adalah kaki manusia tapi dalam motor piston lah. Piston tu meletup, dia tolak bawah, dia kayuh macam basikal lah 180. Tum. Ini enjin yang very orang kata ni lah macam NV NX 500 kan. Macam 700 MT, Kawasaki Versys 180. Dan ada 90 darjah ni adalah kita panggil crossplane 90 darjah crossplane. Dan crossplane ni contohnya macam apa? Macam 405 CF motor 450 MT tu kan. Dia disusun secara parallel, okay? Tapi the fire tu 90 darjah. 90 darjah macam kaki kuda. Dan dia juga boleh disusun bukan parallel, dia boleh susun secara V, twin. Okay? Dan juga satu lagi macam Tracer, crossplane, 3 dapak. 3 dapak, dia meletup macam orang kayuh basikal, di tengah-tengahnya ada satu lagi letupan mencelah kat situ. Tu dia punya macam aku dah cerita dulu masa Tracer dulu kan. Dia macam ada satu lonjakan anjakan di antara dua kayuhan tu. So dia punya tu very orang kata fun lah. Fun tu macam kata dia macam unstable, dia bagi keriangan di dalam pickup. Dia torquey lah, dia torquey. Tetapi kita tengok Zontes ni 120 darjah. Dia susun macam ni. Nampak tak? 120 darjah dia meletup. Tum. Kalau 360 tadi dia meletup. Tum. Kalau yang 180 macam kayu basikal lah. Tum. Kalau yang macam 90 kaki kuda. Tutum. Kalau triple crossplane, tutum. Firing order. Yang ni 120, tum. Masa aku test ride tu, bunyi dia best. Bunyi dia macam garau best, tapi dia naik tu macam orang kata apa, linear, tapi ada torquey. Macam mana aku nak cakap? Macam naik kapal terbang, macam langsung macam tu kan, tapi macam dia naik. Very linear, exponential dan stable tapi bertorquey. Torquey tu ada macam apa tersongkit-songkit tu juga. Tapi dia stable. Dan lembut je dia pergi. Pick up memang cun. 120. Nanti last video aku akan tunjuk video aku test ride.
Dan inilah dia punya, aku nampak dia punya keriangan di situlah. Dia punya best engine dia, 120 crankset firing order dia. So harap siapa yang dah ikut video aku lama-lama dulu, aku dah cerita banyak lah pasal firing order piston ni, boleh tengok balik kan, cross plane. Tapi ada satu lagi dekat overseas yang mungkin akan boleh melawan motor ni, tapi tak tahulah dari segi harga tak boleh. Ada pelancaran baru daripada Yamaha, bukan Malaysia, di UK. Mereka lancarkan Tracer 700. Tracer 7 macam MT-07 tu. Ada kawan aku pakai MT-07 ni pergi bawa kerja Seremban KL, memang padu kan. Dan Tracer ni, Tracer 07 baru lancar. Engine dia cross plane. Macam MT 0, macam CF Moto 450 MT Dan color dia tengok ni. Cantik gambar dia. Ini tak tahulah Hong Leong Yamaha nak bawa masuk ke tak. Kalau bawa masuk pun tak tahu lagi lah berapa harga dia. 700. Dan kita pergi seterusnya adalah seperti biasalah, tengok dia punya aluminium alloy swing arm. Lightweight dan kuat. Lightweight dan kuat. Dan dia ada aluminium alloy juga, double wing frame. Double wing frame. Depannya 11 kilo aja. Belakangnya 3.8. Dan dia buat daripada aluminium alloy. Of course lah dia ada apa? Dia membuatkan lebih stabil di dalam kita nak corner-corner pada kelajuan yang tinggi. Dan dia ada forged aluminium multi-link rear suspension. Dekat dia punya suspension belakang tu, dia ada macam satu link, multi-link yang diklaim di dalam kertas untuk better control and comfort, untuk keselesaan dan untuk kita maneuver ataupun untuk kita penggerakan yang lebih terkawal, dan stabil. Ini aku tak berapa pasti apa dia punya multi-link rear suspension ni. Nanti kita akan tengok sama ada dia betul-betul membantu ataupun marketing fluff aja. Marketing fluff tu macam cara dia nak tarik pelanggan lah. Dia buat macam-macam lah, benda yang unik-unik kan, daripada motor lain tak ada. Okay. Dan tadi kita dah sembang Marzocchi dia punya suspension. Okay. Marzocchi ni memanglah diiktiraf lah kan. Depan belakang adjustable, rebound dengan compression. Dan dia punya rim memang tubeless kan, spoke dia keluar kat sisi tu, kat tepi tu. Okay. Dan dia punya, orang kata apa ni, impact dengan resistance ketahanan besi diklaim pakai yang kuat lah. Dia kuat lah. Dan J1, dia pakai brake caliper J1. J1 ni anak syarikat Brembo lah. Brembo dah take over J1 ni daripada Spanyol lah. Aku dah sembang dulu. Dan dia punya brake tu ada master cylinder. Dan caliper dia J1. Dan yang lain, seal drive chain. Ni seal drive chain ni, dia claim seal chain deliver smooth performance and long lasting durability. So maksud kata dia dah seal dia punya drive chain. Aku pun tak berapa faham ni. Rantai dia disaluti ke, di seal ke, macam mana ke. Nanti kita beli rantai yang baru macam mana pula? Adakah dia akan boleh pakai rantai yang biasa? Tak tahulah. Yang ni aku akan, abang-abang di luar sana yang tahu boleh komen pasal seal drive chain ni. Aku pun tak apa nak pasti. Dan dia menggunakan LiPo battery. LiPo battery seperti kita biasalah kita tahu memang tahan lama, durable. Okay. And then apa lagi curve water cool radiator. Yang ni dia claim dekat sini, dia punya radiator ni sepatutnya yang kita tengok straight aja kan. Ini dia buat curve. Dia buat supaya angin funnel yang masuk, dia punya aerodynamic tu, dia punya fluid dynamic tu, angin masuk tu, dia claim kat sini dia lebih cepat menyejukkan angin sebab dia berbentuk curve. Curve macam tu. Okay. Orang straight je dia curve kan. Dia claim kat situ lah. Dan yang paling best sekali, dia bagi sekali standard dashcam lah. Dalam kereta kita bagi dashcam ni macam rekod depan belakang. Dia bagi secara standard. Standard dia dapat benda ni. So sebanyak berapa di sini? Sekejap nak tengok. 128 GB storage. Okay. 1080p HD quality. Cantik ni Dan wide dia 140 angle. Dan dia ada Starlight Night Vision. Maksud kata di waktu malam pun, aku rasa lah waktu malam pun dia akan jadi
terang seperti mata burung hantu. Okey. Wah, dahsyat lah motor ni, memang mantap lah. Kan, dan kita pergi kepada TFT dia, 6.75 inch TFT ya, colored instrument panel, dan dia ada juga connectivity, ada smart app dia, boleh connect. Okay. Dan dia punya Starlight Night Vision ni menyebabkan mata kita tengok pun jadi syahdu. Mata jadi syahdu. Dan apa tengok orang dia punya dash tu memang cantik ya. Alright, dan dia punya instrument panel di sinilah. Okay, yang ni tak ada apa lah sangat. Dan dia punya electric windshield adjustable, dia gerak atas, tak payah nak guna tangan lah, tekan dia naik turun untuk kawal angin buffer, buffering of wind tu. Okay. Dan dia ada electronic fuel cap. Oh, ini dia terbuka macam, tekan aja kot dia akan terbuka. Tak payah nak pakai kunci, jam kunci lah. Okay. Alright, dan tidak memerlukan kunci. Dan dia ada sikit modernnya touch ya di sini ya. Dan seperti biasa dia ada LED light lah, LED light. Okay. Dan aku nampak di sini dia punya lampu tu dia ke bawah, angle dia memang ke bawah. Dia tidak menyakitkan mata kereta hadapan. Dia tidak menyakitkan mata kereta hadapan. Okay. Dan dia juga aku tengok di situ ditatangi ada spotlight lah. Masa aku tengok test ride tu dia ada macam spotlight. Dia itu standard ataupun tambah aku tak tahu, memang standard kot. Okay. Dan juga dia bagi aluminium bash plate. Okay, yang kuat, okay, untuk kita tahan daripada batu-batu, kayu kat jalan yang serpihan-serpihan yang boleh merosakkan enjin. Dan juga dia claim kat sini dia punya bash plate ni atau belly pan kita panggil ni, dia juga mengawal angin masuk di dalam enjin. Itulah dia punya di sini. Dan comfortable seat, ini aku tak tipu, memang selesa. Aku test ride memang selesa dia punya seat. Okay, aku tak tahu apa dia bubuh, cushion apa dia bubuh, memang selesa. Okay, comfortable seat, very comfortable. Okay. Okay, jom sekarang aku bawa hampa kita test ride. So, sebelum tu kita masuk dulu dekat dia punya display. Okay, ni dia zone test. Tengok tu, cantik ni color hitam, dia ada dua. Satu color hitam, satu color biru macam muda sikit. Tengok tu ada spotlight kat bawah. Dan dia kata di sini sales kata dia bagi top box saja. Dia bagi top spot saja. Side box dia tak bagi tapi dia bagi side rack. Dia bagi side rack tapi dia tak bagi box. Dia hanya bagi top box saja. Ini aku confirm dengan dia punya sale hari tu. Style tu memang futuristic. Ni dia punya dashcam, display, test memang modern. Ini seat dia aku cakap tadi, sangat selesa. Okay, jom. Yang ni spek kita dah cerita tadi. Ni spek dia, spesifikasi ya, Super Adventure 703F. Memang mantap, padu. Okay, baiklah, jom kita pergi test ride. Ni dia di tempat yang sama tahun lepas lah. Tapi tu ada dulu kita test dekat yang parking lot tu. Sekarang ada orang parking lot, ada orang parking pula kat situ dan motor boleh park kat bawah tu. Ni dia. Tu dia. Tu nampak tu, dah keluar dah tu. Ni aku datang pagi ya. Aku jalan-jalan dulu kat sini. Mikrofon pun lupa bawa. Aku sembang macam ni lah, apa tengok video ni. Inilah dia suasana di Auto Show test ride. Kita boleh test macam-macam ni. KTM, ini Euro wheel, Eurotech wheel, ada Kawasaki kat sini. Okey. Ini dia don't test. Okey, dia ada beratur ramai orang. Ramai test ride. So kita akan test ride. Tengok ni daripada pandangan belakang. Okey, memang mantap. Ni saiz dia agak tinggi juga, dia punya seat height. Crash bar ni aku tak tahu dia bagi ke standard ke atau kena bubuh sendiri. Aku rasa tak bagi kot, dia kena pasang sendiri kot.
spotlight pun dekat situ. Tengok lampu dia macam aku cakap tadi, dia ke bawah. Oh, super adventure. Ni crash bar dia cantik Tu bash plate dia kat bawah tu. Macam lain tengok. Ada exhaust dia. Naik nampak. Exhaust dia apa tengok. Ternaik macam tu. Side rack tu dapat standard. Top box dapat. Side box tak dapat. Tapi rack dia bagi. Salesman tu abang aku. Tengok swing arm dia. Engine dia pun jangan nampak mantap Dia buat tu ada macam screw macam industrial sikit nampak. Dan dia bagi juga apa tu dan dia bagi juga handguard. Handguard. Tengok ni, macam futuristik kan, memang cantik. Okey, jom kita test ride So aku tak bawa mikrofon, so aku cakap je kat sini. Ni aku ada double voice aku lah. Kita tengok nanti start motor. Start pun dah. Mana aku start dulu tengok ni. On. Start kena tarik kelas Start? Tarik kelas? Tarik kelas. Jom. Betul lah. Smart geng. Pandangan ni aku bubur dekat dada. Kamera aku kat dada, selalu aku bubur dekat helmet. Helmet aku pun tak bawa apa. Lupa ni. Excited sangat. Aku pakai mic phone je lah. Mic kamera GoPro aku je lah. Jom. Ada brother ni buat Ali. Dia sembang aku tu. Depan kita aku nak tahu. Excited ni. Bawa tengok. Masuk. Okay, idling dia okey dalam low RPM 21 adalah tenggut-tenggut. Aduh, muka aku set mirror Ni Marshall tengah tunggu kat depan tu. Marshall ni pun kesian aku tengok dia seorang yang kerja. Eurotech ni dia cakap peluh dia, kesian tengok ni. Dia test ramai orang. Okey, jom. Ni aku di tepi Ni memang kita tengok ni pasal aku naik ni memang ni lah. Low RPM, pada gear rendah pun tak terjeki-jeki, smooth je. Ni tengok. Aku ambil. Agile tu. Motor ni berat tapi tak rasa berat. Kali aku corner macam tu. Gear 3 ni. Kita rembat. Start dari gear 4 ni. Ada torque ke tak? Tengok tu. Ada torque. Gear 4 tu. Kau saja start gear 4 tu. Dia kena buat engine braking ni. Mantap ni. Aku cakap dia kena exponential. Memang motor ni hebat kan. Gede-gede sikit ke depan ni. Gelek. Cuma test ride kali ni banyak kereta kacau lah. Organizer ni kali jangan buat jalan parking lah. Orang kereta masuk semua dalam test ride ni tak sesuai. Dia kena dalam tempat yang tertutup. Secluded area ni kereta nak keluar masuk parking. Kita nak test ride. Tak. Ni organizer next year tengok macam ni. Mantap lah motor. Ini kita replay video. Dia bawa pusing 2 kali kot. So dia agak unfair untuk aku nak buat review tentang riding lah. Disclaimer sini aku pun naik 2 round je. Lepas tu aku ada naik lagi lepas-lepas ni 2-3 round juga aku beratok balik. Betul orang Scar Blue. Kalau boleh Eurotech boleh bagi aku test ride tu sehari ke. Ni lah aku nak buat sikit review. Tengok ni Agile gila ni. Agile tu macam mana dia, macam motor berat tu. Macam tengok seringnya pasal ni masa time ni ada naik memang exponentially linear je naik. Tapi dia punya engine wow. Memang mantap lah. Dahsyat lah. Sabas test
Syabas merah beting. Syabas. Kontes Puas lah, ada 2 round ni, seorang boleh try 2 round ni tengok itu kan. So aku rasa motor ni akan hit ni lah, hit the market macam skuter dia lah, ramai orang booking. Tapi tak tahu harga ni, dia kata bawah 40 tu, berapa bawah 40 tu. Tapi memang motor ni mantap. Okay, aku rasa ramai orang beli. Siapa yang tak beli ni mungkin orang yang tidak suka design futuristik lah, jenis otak yang suka klasik ni, memang tak suka design ni. Itulah dia test ride lah. Wah, best. Tak puas nak test, tapi tak apa, kita lajak ke belakang. So feel kita parking, kita boleh lajak ke belakang. Pusingan U-turn. Go gaban. Siapa yang minat gaban ni, suka ni motor ni, futuristik. Robot Gundam. Ni pun ramai orang dah booking ni. Alright, jom aku ulang balik video. Nanti nak buka aku tu. Berapa panas cakap peluh habis. Okey. Ni aku try dok tu mana. Takkanlah berat sangat. Jom kita ulang balik. Tak puas test ride tak puas hati, ulang balik lah. Tengok video ni aku dah tengok ulang-ulang. Banyak syok. Ni ulang macam ni balik. Tapi ni video yang sama, ulang.
Aku rasa sampai di sini saja dulu untuk segmen motosikal. Kan? Memang power motor ni kan. Memang power lah. Okay. Nanti kita tengoklah macamnya Euro Tech Wheel Handle dia punya order ni. Banyak ni orang order ni aku rasa ni. Macam dia punya skuter kan. Skuter dia pun berapa-apa ni. Pack orang order lah. Pack. Motor ni pun memang terbaik ya. Macam enjin tadi semua. Aku cakap tadi ya. So diharap abang-abang di luar sana jangan lupa share lah dan subscribe lah. Dan untuk segmen makanan. Okey, untuk segmen makanan aku buat segmen makanan dekat sini lah. Untuk segmen makanan kali ni tak berapa sedap lah sikit. Aku tengok makanan-makanan dekat auto show Malaysia ni agak macam mahal sikit. Tak tahulah sebab apa mahal. Tengok ni, macam gambar ni. Ini dah RM30. Nah, aku tak nak cakap gerai apa, makanan apa ni. Abang tengok ni, portion macam ni RM30. Kalau macam ni punya hal, next year mungkin aku akan seluduk nasi kandak. Nasi kandak, teh tarik aku 8 bungkus buat masuk. Aku rasa tak jadi satu kesalahan menyeluduk masuk makanan luar kat sini. Sebab makanan dia memang tak best. Tak apalah macam tu. Walau bagaimanapun aku terus membawa diri menjadi seperti Azroy merajuk dengan makanan di auto show ni. Aku keluar, aku cari tempat ni memang padu dekat Serdang Maib juga. Namanya Montel Nenas ya. Tempat ni healing ni. Tempat ni healing, apa tengok ni. Aku keluar minum air ni RM6 berapa liter. Banyak dia bagi ya. Pada ketan ada chicken lah, ada ni fry semua. Tempat ni bukan dekat auto show. Tempat ni di luar di kawasan ladang, pinggiran ladang Nenas Maib. Apa tengok ni, siap ada macam hotel ni duduk dalam tube, dalam pipe ni, macam pipe air ni, tengok ni. Dia buat macam tempat tidur, kau boleh sewa. Betul-betul tepi tasik. Syahdu sampai perkena air Nenas. Air Nenas dia memang best. Nenas dia terbaik. Di berapa tak apa benda nama kod Nenas tu memang buatan Malaysia. Dan kalau apa tengok ni, aku jalan ke sini Dan itu sajalah pada kali ini. Diharap hampa semua terhidur dan okey. Hampa share lah dan subscribe Makan Motor dan Touring. Pada bagaimanapun terima kasih kerana pihak organizer menjemput aku. Ciao.